Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Cubaan 1 2 3. Ada nama Cik Imi. Test 1 2 3. Cuba korang tengok, cuba tengok dekat phone, tengok live TikTok. Dapat tak? Clear tak? Suara ke apa ke? Kita test suara. Hari ini 49 berapa orang yang hadir? 21. Test suara. Hello. 1 2 3. Betul? 1. Hey, nama saya Giselle Teneksi. Try 1 2 3. Hah? Hello. 1 2 3. Hello. Hello. Satu dua tiga. Hello. Dekat saya mic-nya. Dengar. Mau try bah, kuat ke tidak? Hello. Ngam cek. Ngam. Wangi skip. Hello. Sudah 3. Itu. Nah, lagi. Hello. Sudah 3. Set pun sedap kau tahu tak? Kalau macam ni keadaan dia memang shelter pun sedap. Betul. Hello. 1 2 3. Hello. Suara saya dapat? Suara saya dapat tak? Okey. Dengar Okey, saya tak cakap kuat ni. Kalau awak dengar, awak jawab dengar. Boleh. Okey, baik. Kenapa? Kurang view ah. Yang belakang tak nampak. Duduk atas tu jam. Aku nampak. Dia ke bawah. Ini buat dato berlepung apa ni? Ini besar. Dah kan duduk atas tu. Dah 2 tahun. Ni kalikan ni. Apa ya? Itu berbeda. Okey, ni yang paling boleh. Boleh. Keduanya. Okey, dah habis. Tak pergi. Yang keduanya, arahan kedua lah. Satu kumpulan, awak rasa ada seorang je yang betul-betul terror gila nak search jawapan
dalam phone dia, hanya dia je ada phone. Yang lain semua phone kena simpan. Kalau dia keluar, saya nampak dia keluarkan phone dia, tim dia akan tolak markah. Ni ada hadiah, satu dia ada hadiah. Hadiah ni satu je, pertama je. Okey. Siapa yang rasa betul-betul yakin, kau kau memang paling terror search. Okey, kau je boleh pegang phone. Yang lain semua simpan. Keluar je phone daripada kumpulan awak akan ditolak markah sebanyak 5 markah. Okey. Jadi awak rasa siapa yang berhak boleh pegang phone, dia seorang je lah. Contoh kan, macam ni tengah main ni, tolak terus 5 markah. Tolak terus markah. Macam tu. Okey. Hanya satu kumpulan, ada satu je telefon. Okey, cikgu-cikgu dah boleh masuk dalam tim dia. Nak dengar arahan. Oh, tak tahu nama? Siapa dapat tadi sambutan tu tengok nama pengajar. Oh, belum. Okey, tengok nama pengajar. Kau. Okey, kumpulan ni dulu. Kumpulan ni siapa nama? Si Alif. Puan Risma. Sana. Cik Am. 5. Orang saja ni. Siapa nak tetap? Ha? Aku dulu tempat. Aku dulu tempat. Potong. Kau tengok tu betul. Kau kenapa? Bila kau tak aku dulu tempat siap? Faizal. Ya, ni gambar sikit sini siapa? Ada Maris apa? Okay guys, tap screen guys. Tap screen. Mohon tap screen. Adik. Okey, dah dapat dah tim. Ada masing-masing tim. Kau seorang ni. Okey, saya tak nak rampas. Saya anggap awak ni sebagai profesional. Jadi saya tak rampas lah phone. Jadi bila saya tak rampas tu, saya cakap hanya satu kumpulan, satu je phone, dan orang tu awak rasa dia paling laju cari. Okey, macam apa ni jawapan ni? Contoh soalan kat depan ni, lakaran asas dimensi yang di mana di atas atap plane sebelum ia ditukarkan menjadi model pepejal 3D, apa dia? Okey, ada seorang yang boleh cari ke apa ke whatever yang awak rasa dia boleh laju. Yang lain simpan phone. Okey, cik saya terror PUBG, saya mythic 200, saya tak nak tahu. Okey. Simpan. Okey. Simpan. Yang belakang nampak tak? Tak payah. Saya baca soalan. Dia sebenarnya tak boleh besar ni sebab tu je yang paling besar. Dia tak boleh ke belakang lagi. Dan kalau belakang nanti langgar pula budak-budak. Wahyu tak makan dia, tengok ni. Okey. Kita cuba dululah, Okey. Kita test dulu soalan ni free. Okey. Siapa yang kumpulan mana yang akan menjawab, hanya satu je yang angkat tangan. Ketua kumpulan je yang pemegang kertas warna tadi tu. Awak rasa contohnya Amin lah, rasa kumpulan ni Putri. Dia je yang angkat. Dia je yang angkat. Okey. Kalau awak rasa sebelah sana Danish, dia je yang angkat kertas warna tu. Okey. Dia angkat, maknanya tim tu yang akan jawab. Boleh bincang, boleh bising, tapi semasa saya cakap okey kumpulan ni, kumpulan pink, so dia lah yang kena jawab, yang lain kena diam lah. Kalau kau beritahu jawapan, dia dapat jawapan, dia dapat markah. Okey. Kalau dia, contohnya, saya bagi soalan pertama. Lakaran asas 2 dimensi yang di mana di atas satah plane sebelum ia boleh ditukarkan menjadi model pepejal 3D. Angkat je tangan, angkat je nama. Kita pilih, boleh saya bagi satu pilihan huruf dan terus jawapan. Saya pilih huruf A contohnya. So saya letak dekat sini A. Tak ada A. Jadi habis tim tu. Okey, angkat lagi tangan untuk kumpulan yang lain. Angkat contohnya, ada orang angkat. Jawapan dia ada orang angkat dan saya tanya, okey, jawapan saya minta kami pilih huruf E. Okey, jawab. 10, 9, 8 tak dapat. Bagi ke orang lain. Okey, sampai dapat jawapan tersebut.
Soalan? Macam mana? Sekejap, siapa tahu? Okey, contoh kan. Sketch. Jawapannya. Okey, jawapan dia sketch. Okey, saya pilih jawapan sketch. S-K-E-T-C-H. Jadi tim tu akan dapat markah. So saya akan masukkan warna awak, contohnya warna tadi apa? Kuning. So saya akan tulis kuning. 10 markah jadi keluar dekat bawah top score tu. You all tak nampak. Okey. You all tak nampak top score. Okey. Dekat top score tu tak nampak. Saya akan masukkan begini je lah. Okey, top score dekat sini. Okey, nanti kita akan masukkan top score tu dekat sini. Saya tak boleh letak dua-dua tempat. Okey. Saya cuma akan bagi tahu nanti markah terkumpul, boleh you all boleh tulis sendiri dekat kertas warna you all tu. Okey, dapat? Ada soalan? Okey. Saya akan baca soalan, kita try Ni try ni dapat markah tau. Okey, ni try ni dapat markah. Adik junior, you tengok abang senior buat, you tengok cikgu buat. Kalau you rasa you pun boleh jawab, you pernah buat, inilah masa dia untuk belajar. Okey? Kategori soalan kaedah visual dalam prinsip sisih yang menggunakan label berwarna terang untuk menandakan barang yang tidak jelas status kegunaannya. Apakah ia? Okey, biru. Pen warna kita masukkan. Tidak. Okey, kita buka. Okey, kuning. Huruf T. Okey, jawapan. Pan 7 6 Tag label. tag label. TAGLABL. Tidak. Okey, kita buka lagi kepada soalan kumpulan lain. Sama yang angkat tangan ke apa ke whatever. Okey, kumpulan kertas warna tak angkat kuning. Tag warna. Putih dulu. Tag warna, kuning angkat dulu. Tag warna. TAGWARNA. Tidak. Okey, putih. Tag merah. TAGMERAH. Mantap. Warna kumpulan? Warna kumpulan? Warna putih Putih 10 markah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Jangan ni saya full screen bagus. Alamak, salah. Betul sikit tak? Tu sama je. Ya, tak boleh. Saya bacakan je lah. Okey, kategori soalan mesin kimpalan yang menggunakan bekalan dawai elektrod berterusan secara automatik dan gas pelindung seperti CO2 atau argon. Apakah nama mesin kimpalan tersebut? Boleh cuba angkat, bagi huruf dulu pun tak ada tolak markah, jangan risau. Okey. Okey. M. Kuning memilih huruf M. Okey, jawapan 9 8 7 6 5. Tak apa dia jawab. Dia dah bagi clue, dia akan terus bagi jawapan. Okey, you all pun boleh buat macam tu. Okey, kuning. Mesin. Sabar. Cepat. Mesin timbalan MIG. Mesin kimpalan MIG. Mesin kimpalan MIG. Ini bahasa Inggeris. Tidak. Okey, angkat tangan pink. Ini bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sekejap. Mesin kimpalan GMAW, Jimau. Mesin kimpalan Jimau. Tidak. Boleh je. B. E dulu. Boleh. Lepas tu 10 saat untuk jawapan. Jadi jangan terus jawab, relax. Kertas mana puan? Kertas angkat. Okey, putih. Mesin kimpalan SMAW. Okey, semau. Kita tengok mesin kimpalan
Mau. Salah. Smile. Tidak. Okey, kuning. E. Huruf E. Okey. Jawapan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita buka bola lain. Okey. Huruf P. Tak ada P. Okey, hijau. N. Jawapan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, saya buka soalan lain. Putih. Mesin welding. Mesin welding SMAW. Tidak. Saya buka lagi. Okey, disebabkan 3 soalan percubaan telah dibuat, kita kena repeat semula. Okey, soalan yang sama lah. Jadi dah tak nampak. Yang clue tadi tu hilang lah. Okey, 3 kali dia akan kosong balik. Angkat tangan bang. Jangan pening-pening. Okey. Mesin welding Jimau. Mesin welding Jimau. Ya. Belum makan kegunaan warna apa? Putih. Okey, buat ni saya tunjuk markah markah sekarang putih Markah sekarang putih berada di hadapan 20 markah. Okey, kita pergi ke standby. Soalan seterusnya. Sebab tu saya cakap, kalau phone banyak sangat, dia pening. Biar seorang je yang cari phone, yang terror sikit, Google. Tu yang penting. Banyak phone dia takkan boleh settle je. Okey, soalan seterusnya. Kelebihan utama sistem hidrolik berbanding pneumatik yang membolehkannya mengendalikan mesin-mesin berat dalam industri. Apakah ia? Kelebihan utama sistem hidrolik berbanding pneumatik yang membolehkannya mengendalikan mesin yes? Okey, huruf A. Ada 4 A. Putih, sabar. Ni 10 saat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Okey, putih. Semula, daya yang besar. Okey, kita tulis. Daya yang besar. Ya, lagi. Okey, pusingan seterusnya. Siap sedia Okey, jenama PLC gegasi dari Eropah yang terkenal dengan siri Simatic S7 dan perisian TIA Portal. Apakah dia? Jenama PLC. Kita pakai, Nikadita pakai apa? Nikadita pakai Panasonic, Samsung. Okey, putih. Panasonic. Putih. Siemens. SIEMENS. Ya. Belum makan lagi. Uyo. Lemak. Alah pula. Ada yang panas. Ini semua bohong. Okey, soalan seterusnya. Kategori kawasan kerja yang boleh dicapai oleh lengan robot industri. Apakah dia? Angkat tangan bang. Jerit tak guna.
Mana awak punya warna? Kuning. M. M. Kuning memilih huruf M. Tiada M. Okey, hijau. Sabar. M tak ada M tak ada. Hijau. A. Okey, hijau dulu Tiada A. Okey, kuning. Work envelope. Semula ejaan. WORKENVELOPE. Work. Mana ada cara benda boleh. Boleh. Envelope. Envelope. Sampul. Yes. Betul. Okey. Saya nak. Warna kuning. Dia jawab 2 kali. Salah kali kau ni. Tak ada. Dia tak macam tu. Angkat. Cepat angkat. Okey, pusingan seterusnya. Penderia yang memberikan maklum balas tentang kedudukan putaran atau kelajuan aci dalam bentuk denyutan digital. Penderia apa? Penderia yang memberikan maklum balas tentang kedudukan putaran atau kelajuan aci dalam bentuk denyutan digital. Apakah ia? Putih. Encoder. EN eja. Okay. Encoder. Ya. Yud. Betul apa Yud? Kau dah pakai bol. Aduh. Okey. Dia memang waktu-waktu macam ni dia memang akan. Aku dah sampai tadi. Okey, kita pergi ke pusingan seterusnya. Standby. Bahagian silinder yang bergerak memanjang keluar untuk menolak beban mekanikal. Kuning. Aci tolak. Aci tolak. Aji sesondol. Salah. Putih. Road. Ombo. Ya. Saya ada, saya nampak siapa angkat. Jangan risau. Bukan dia saya tak angkat depan saya. Sebelah ni keropok tinggi kau. Okey, soalan seterusnya standby Tak ada, kita tak ada poin ni. Tenang. Tolong ada 2 poin. Tenang. Okey. Ayo cepat. Proses menukarkan isyarat arus ulang-alik AC kepada isyarat arus terus menggunakan susunan diod. Apakah ia nama prosesnya? Transformers. Okey, angkat tangan lah, angkatlah. Okey, hijau. Hijau ni dia biru kan? Oh, biru. Transformers. Transformer. Hey! Transformer. Ada S ke tak ada? Okey, siapa tu relax. Salah. Transformers ke salah? Okey, saya mula balik. Okey, hijau. Sabar. Hijau. Rectification. Eja. Rectification. Tidak, salah. Okey, saya bagi peluang kepada ni tadi. M. Okey, memilih huruf M. Jawapan? Tak ada jawapan M. Okey. Maaf. Saya baca dulu. Putih. Rektifikasi Melayu Betul. Relax. Terang. Okey. Dia dah nampak hangat. Dia dah macam hangat tuan. Okey, standby. Soalan seterusnya. Kita masuk
Singkatan bagi algoritma kawalan yang menggabungkan tindakan berkadar, kameran dan pembezaan. Apakah dia? 3 huruf saja. Singkatan bagi algoritma kawalan yang menggabungkan tindakan berkadar, kameran. Hijau. Ha? PID. Benar. Hijau. Hijau. Ah, hijau. Dia sampai tak faham apa aku cakap. Okay, standby. Okay, boleh baca Apa itu PID? Baca dia, Puan, Cik. Algoritma PID adalah formula matematik paling popular dalam Saya tak belajar lagi. tabrikan pemanas seperti suhu, kelajuan dan tekanan lintah kawalan. Maknanya dalam lintah kawalan tu awak ada belajar PID ni Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, alat ujian makmal jitu yang digunakan untuk memaparkan bentuk gelombang isyarat elektronik secara visual pada skrin grafik kuning. Osiloskop. Okey, kita cuba jawapan dia. Juno ni. Osiloskop. Okey kalau dia Melayu. Okey, osiloskop. Okey. Putih. Hijau. Habis masa. Semula. Okey, naik balik. Angkat balik. Nak angkat balik. Hijau. Sinar katot. Dapat ni. Tak ada bukan? Neng. Osiloskop je, Cik. Tapi ejaannya OSCILLOSCOPE. Okey, saya je ni OSCILLO. SCOPE. Macam ni. Macam ni. Aku dah nampak buat apa. Okey, saya baca. OSCILLOSCOPE. Betul? Tidak. Okey, pink. Biru dah tak siap. Biru. Ni bias. Oi. Oh. C. Tak ada. Jawapan sebenar adalah OSKILO oscilloscope. Okey. Tak ada dalam bahasa Inggeris pun bunyi dia oscilloscope lah tu. Okey, sedia untuk soalan seterusnya? Standby. Istilah bagi robot yang direka untuk bekerja bersama-sama manusia dalam ruang kerja yang sama. Apakah ia? Masalah ni tak ada dalam C03. Pasal dah pernah jawab. Okey, hijau. Robot. KO. KOBOT. T. Tidak. Kuning. Robot. ROBOT. Tidak. Pink. COBOT, cobot. Tak. Betul. Aku nampak. Bukan aku tak nampak. Render lah. Apa tadi? Pink. Dah layut. Dah paling cepat dah ni tau. Cooperation robot. Cobot nama dia. Okey, baca bawah ni kalau tak faham apa dia. Dah nak siap. Baca. Kolaboratif melengkapi penjagaan keselamatan yang tinggi supaya ia akan berhenti serta medal jika tersentuh manusia bagi mengelakkan kemalangan. Okey, dapat. Okey, soalan seterusnya, standby. Komponen elektrik berpusing yang menukarkan tenaga mekanikal kuning. Kapasitor. Kapasitor. Alah, belum habis. Benar.
Salah. Okey, kita bagi kat kepala lain. Dia dah salah kepala lain. Okey, angkat tangan. Putih. Generator. Generator. Betul. Top score. Okey, top score Kita masukkan top score ni. Okey, untuk top score. Betul ni tak nampak. Okey, putih yang pertama. Yang lain semua kuning, kuning. Hijau, pink. 40 ni kosong, ni kosong. Biru tak ada. Biru belum lagi. Biru kena bayar. Biru kena bayar. Okay, relax. Soalan seterusnya. Standby. Angkat cepat. Angkat dulu. Kan saya aja. Angkat. Sebut huruf konsonan dulu. N. Baru jawab. Kan untuk awak. Jangan terus jawab kalau tak kerti. Okey. Peranti yang dipasang pada silinder gas kimpalan untuk mengawal dan menunjukkan tekanan serta kadar aliran gas keluar. Apakah ia? Okey, kuning. P. 10 saat. 9, 8. Tak ada. Putih. Regulator gas. Regulator gas. Regulator gas. Okey. Dah dua tapi nak angkat macam mana tak boleh. Okey. Standby soalan seterusnya. Perisian pemodelan pepejal 3D berasaskan parametrik yang sangat popular digunakan oleh juruterus mekanikal untuk reka bentuk produk dan komponen mesin. Pink. SolidWorks. Okey. Kita ni betul-betul menghadap. Ya, 10 markah. Soalan bocor ni. Okey, standby. Soalan seterusnya. Cik, ada soalan pasal makanan enggak? Ada kejap lagi. Mesin bengkel yang digunakan untuk membuat lubang pada bahan kerja menggunakan mata gerudi. Mesin apa? Pink. Semula pink, tak dengar? Mesin gerudi. Ya. Sabar. Okey, standby. Soalan seterusnya. Angkat ke atas kan. Angkat ke atas lah. Peranti keselamatan yang digunakan untuk menghentikan mesin serta merta secara masa kecemasan. Apakah dia? Peranti keselamatan yang digunakan untuk menghentikan mesin. Kuning. Emergency stop. Emergency stop. Ya. Sepuluh warga untuk kuning. Okey, standby. Soalan seterusnya. Komponen utama sistem hidrolik yang berfungsi untuk mengepam minyak dari tangki tagungan. Kuning. Air compressor. Air compressor. Cikgu dia yang tahu. Tak apa pun memanglah. Okey, putih. Putih bang. Putih. Pump hidrolik. Dari yang panas. Mana ni? Dalam. Wah, seorang dah surrender lah. Aduh, jangan surrender pula. Okey, soalan seterusnya. Okey, ada 10 soalan lagi. Untuk kita punya kali ni punya event Event live kita ni. Ramai. Tak berhenti-berhenti 16 orang 17 view ni. Maintain ni dia orang tengok.
Okey. Komponen getah atau silikon berbentuk cincin yang diletakkan dalam sambungan pipe atau aci menghalang kebocoran cecair dan gas. Bing. Apa? Tak dengar. Kuat sikit. Gasket. Gasket. Tidak. Okey, biru. O-ring. Tidak. Lagi, open lagi. Komponen getah atau silikon yang bentuk cincin. Hijau. Cincin. Tidak. Kuning. Gelang. Salah. Satu lagi akhir. Getah dia bentuk masuk pipe tu. Nak ikat bagi ketat. Apa dia? Okey, angkat kertas warna kuning. Gelung. Okey, jawapan dia O dash ring. Sorry saya tak baca tadi. Bayar. Bagi jawapan Eja sekali. Bagi jawapan O-ring. O dash R-I-N-G. Okey, lepas ni saya tambah. Untuk mendapatkan keadilan, bagi jawapan Eja sekali, senang nak Eja. Okey. O-ring. Okey, soalan seterusnya, peranti yang mengubah voltan arus ulang alik kepada voltan lebih rendah atau tinggi. Kuning. Transformer. Eja. TRANSFORMER. Ya. Kau bilang tadi kena jawab bang. Tak pernah kena. Soalan yang sama ni. Okey, komponen yang menukarkan isyarat elektrik kepada gerakan mekanikal. Okey, biru. Jap pula, okey. Pink. Actuator. Actuator. Tidak. Okey, biru. Ha? A, okey, pilih huruf A. Sabar. Dia ada 10 saat. 9, 8. Sabar. K-A-K-T-U-A-T-O-R. Okey, A, K. T-U-A-T-O-R. Okey. Tenang. Saya. Okey. Semangat kat kelas saya. Soalan seterusnya. Standby. Keadaan lampu penunjuk CPU PLC yang menandakan bahawa perisian tegar sedang melaksanakan atur cara logik secara aktif untuk mengawal mesin. Keadaan lampu apa yang menunjukkan CPU PLC menandakan bahawa perisian tegar? Biru. R. Apa jawapannya? 1 R. 9, 8, 7. L-A-M-P-U Lampu. R. R-U-N. Apa alam Melayu campur bahasa Inggeris? Okey, standby. Okay, next soalan. Paparan 3 dimensi objek di mana ketiga-tiga paksi utama kelihatan mengecil pada sudut 30 darjah. Soalan AutoCAD ni. Yang sama untuk memberikan visual yang realistik. Paparan 3 dimensi objek. Putih. Lukisan isometrik. Eja. Okey, tidak salah. Hijau. Hijau memilih huruf P. 1 P. 9, 8, 7, 6,
Pandangan isolasik. Pandangan eja. Eja sama B, eja dah laju. Dah lah. Habis dah lah. Cik, dah 10 saat, cik. Dah. Ni 20 saat, cik. Belakang. Jawapan terus eja je. PNDNGNISOMETRIK. Okey, next soalan. Ada 4 lagi soalan terakhir Ni papai kita orang. Penderia yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara di kawasan perkilangan dipanggil apa? Ping. HIGROMETER. Hygrometer. Hygrometer. Hygrometer Tidak. Okey, biru. I. Salah. Saya Hijau. Ada apa? H. Ada satu H. 9, 8, 7, 6. Tak, memang hijau. Jawapan memang hijau. Eja dulu. Yang lain diam. Eja. HUMI. Oi, mana sih? TAK macam ni? TAT. TAT. Memory step. Kalau salah. Putih, maaf. Putih. Okey, aku standby. Hygrometer. Eja. Ada habis kuning. U. Kuning memilih huruf U. Tak ada kuning habis. Biru. Dah habis dah. Lupa pula. Dah habis dah Akan habis. Kita akan pergi ke next soalan. Jawapan dia Hygrometer. HYGROMETER. XY. Inggeris lah. Okay, standby. Untuk soalan seterusnya, standby. Prinsip kedua, Seton 5S yang menekankan untuk atur barang kemas teratur dalam label supaya mudah diambil serta disimpan semula dalam benda-benda. Okey, kuning. Susun. Ya. Okey. 3 lagi last. Kepingan logam atau plastik nipis berlubang di tengah diletakkan di antara nut dan permukaan dipanggil apa? Okey, biru. Wasir. Wasir. Washer. Oh, ada betul Betul. Betul saya je. Nampak? WASHER. Okey, salah. Kuning. WASHIER. Washer, salah. Hijau. P. Hijau memilih huruf P. Tak ada P. Biru. S. Ada dua S. Sesendal. 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 Melayu. Dua soalan lagi. Nasi goreng.
Batu canai berputar yang digunakan untuk menajamkan mata alat tangan seperti pak dan mata. Dipanggilkan apa? Batu canai berputar yang digunakan untuk menajamkan mata alat tangan seperti biru. Mesin canai meja. Mesin canai meja. Ni bahasa Melayu saya je lah kan. Tak payah tu je. Ini bawa betul. Okey, soalan lagi. Soalan mekanikal terakhir nanti ada 5 soalan terakhir, soalan random. Ni soalan mekanikal terakhir. Okey, soalan mekanikal terakhir. Sistem gabungan di mana isyarat elektrik PLC digunakan untuk mengawal injap solenoid bagi menggerakkan litar pneumatik. Ialah mekanikal ni. Okey, sistem gabungan di mana isyarat hijau. Hijau memilih huruf E. Ada 3 E. Elektropneumatik. Ila eja. Salah. Nanti saya bagi markah free terus lah. Dah depan aja. Okey, eja. Okey, tolong markah. Belakang nak tolong markah ke? Nak potong markah ke? Okey, elektro, pneumatik eja pneumatik. MM, ada 2 M. Okey. Salah. Putih. Cik Amy bayar. Sabar. Putih. Okey, putih soalan. Ini nak sebut Tak tahu. Tahu. Okey, elektro, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. K. Tu dia nak cakap K tu. Dia nak cakap K. Apa? Elektropneumatik. Okey, eja. E-L-E-C-T-R-O-P-N-E-U-M-A-T-I-K. Puan bukan K ke tu puan? Salah. Okey, pink. Sabar. K. Awak cakap belakang K eh? Cik Amy cakap biru. Salah. Biru, okey biru. Biru ah. E-L-E. P-R-O dash P-N-E-U-M-A-T-I-C. Okey. Salah. Kuning, tarik kuning. Woi, mana boleh? Cik Amy biru, Cik Amy. M-A-T-I-C. Okey lah, tu lah. Jawapan dia dash. Dengan Mary. Jawapan dia elektro dash pneumatik habis. K bahasa Melayu. Jawapannya ada dash. Jangan betul. Jangan. Okey, soalan seterusnya soalan last. Cepat. Hijau dah kat dulu. Okey, bahagian ujung robot yang berfungsi untuk memegang atau memproses bahan kerja. Bahagian ujung robot yang berfungsi memegang atau memproses bahan kerja. Cepatlah ni. Biru. Biru pilih huruf A. Sabar. Biru nak pilih huruf A ni dah. Tak ada A. Okey, putih. Ada bukan A. Semula. Eja. Semula. Okey. E F
Okay. Oh, jarak Okay. And effector. Yeah. Oh, siapa dia dah tukar. Okey, soalan untuk mekatronik dah tamat. Kita ada 5 soalan random. Okey, kita akan masuk kepada 5 soalan random. Okey, soalan ni random. Soalan ni random gila lah. Okay, dia sangat random. Okey. Dia memang sangat random. Ini sangat random ni. Mana satu soalan ni? Belum. Okey, 5 soalan. Banjaran yang menjadi tulang belakang semenanjung Malaysia, katakan. Kuning. Banjaran Titiwangsa. Ya. Puan Lisa angkat tapi tak ada kertas. Okey, standby soalan seterusnya. Sejarah Presiden Amerika Syarikat John Quincy. Tahun bila? Biru. 1980. Biru. Okey, 1982. Okey, bagi. Salah, kuning. 1657. Pink. Cak Amy biru. Pink. Cak Amy biru. Apa? Tak, depan ni. Ni salah ni. ADAMS. Ya, John Quincy Adams. Hai, madam. Okey, saya azan disyariatkan pada tahun berapa hijrah? Azan. Tahun ke berapa hijrah? Okey, pink. 19 Hijrah. Apa tu? Kata pat. Apa tu? Salah. Hijau. Tahun berapa hijrah? Tahun pertama. Hah? D dulu. Okey. Salah. Kuning. Pertama. Ya. Okay, Book of Passenger Guide in Airline. Book of Passenger Guide. Kuning, okey kuning. I. Kuning menurut I. Ada satu I. Dan 8, 7, 6, 5, 4, 3, habis. Hijau. I don't know. Oh. Ada 2 oh. 9, 8. Okey. Hah? Guide of book. GUIDE of book. Tidak. Okay, pink. G. Pink memilih huruf G. Ada 2 G. Guide salah. Mana ada guys? Putih. Okey, biru. Okey, biru. Sorry. Biru. D. Ada 1 D. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis putih. Sabar ni. Putih. Tak dengar. What is the book? Salah. Okey, hijau. Muka hijau lah. N. Okey. Ada 1 N. 6, 5, 4. Ya. Apa? Night of Wood. Night? Salah. Kuning. W. 1 W. Saya. Gold. Dia goal. Wings.
On goal. Emas Salah. Biru. Wings of gold. Sama kan? Oh, off off dia. Wings of gold. Yes. Yeah. Okey, dua soalan lagi. Ada lagi bah? Hari wilayah persekutuan jatuh pada Satu. okey, agak biru. Biru. Satu apa? Pilih satu. Okey, yang satu. Sabar. 6 5 September. 1 September. Salah. Sabar, ping. 1 Februari. 1 Februari. Ya. Februari lah yuk. Okey, ya, jalan. Darah belalang warna. Darah belalang berwarna apa? Hijau. Biru menjawab hijau. Salah. Putih. Ya. Tak pernah tangkap lalang kan ni? Bukan makan lalang ni. Lain. Ya, bagi susah sikit. Apa ni? Cuma saya orang Q lah. Okey, hari selepas Ahad. Boleh. Saya random. Orang tak boleh angkat tangan lu. Saya kira tu 3 bau. Siapa cepat dapat. Ya. Walaupun kau tahu jawapan, kau cakap je, kita tukar soalan lain. Okey? Maknanya tim tu dia tak boleh jawab untuk soalan seterusnya. Dia dah jawab tanpa angkat tangan. Okey, saya akan pilih random. Gambar yang terdapat di belakang wang shilling 10 sen. 1 2 3. Okey, kuning. Gasing. Salah. Biru. Bintang. Salah. Pink. Anyaman. Salah. Putih. Apa? Cakap lah. Satu, dua, tiga. Ha? Tujuh, lapan. Habis. Saya rapat ni. Hijau. Okey, dah. Serabut. Serabut. Standby. Soalan last ni. Apa mana dia? Standby. Antara sperma. Okey, bulan Islam bulan ketiga. 1 2 3. Okey. Habis. Rabiul Awal. Dua, tiga, empat. Ya. Okey guys. Okey, kita tengok markah Kita tengok markah. Okey. Untuk markah tertinggi. Yang penting tak ujung Untuk markah tertinggi iaitu kumpulan yang membawa poin 120 poin, kumpulan putih. Kumpulan kuning, pink, biru dan hijau. InsyaAllah. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak. Sabar. Ada markah ni, saya bagi markah ni.
Tak tipu ya. Okay. Jika permainan ini dia ada hadiah, nanti minggu depan akan dapat hadiah dia. Jika ada rezeki, kita boleh main benda ni sebulan sekali. Kita akan memantapkan skill mekatronik kita. Soalan masih random dalam soalan tadi dan mungkin saya akan tambah baik. Sama ada saya akan buat dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Inggeris ke, saya akan beritahu. Okey? So mana tahu pada satu hari nanti kita boleh jadi trivia mekatronik terbaik dalam TikTok, kita tahu. Okey? So saya nak semua ucapkan terima kasih banyak dekat viewer kita. Okay guys, terima kasih kepada semua yang datang, yang hadir, yang stay dalam ni. So, tahniah sekali lagi ke Bulan Putih. Ada yang depan lagi. Itu saja, terima kasih. Dan assalamualaikum. Siap semua tengok sini. Tengok sini. Okay, thank you. Bye-bye. Kenapa lah aku tu dia gelandang janji.